bukan. Petrol. 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 Berapa cc? 25. Berapa? 25. 25 cc. Low. Bukan 25, 250. Oh 250. Okay. Slownya 25cc. Memang apa kan 25 tu dia faham lah 250. Sekali betul-betul dia ingat 25cc. Aduh. Thank you bang sebab menghiburkan hari-hari aku. Pagi-pagi aku dah rasa kelakar. Siap dah dia tu. Bila bawa skuter ni kan, dia tak best sebab tak boleh nak main clutch. Tak boleh nak dengar bunyi dentuman upshift dengan downshift. Tu yang aku tak minat sangat tu main skuter ni. So basically hari ni aku akan try bawa motor Moda Sporter S250 yang baru ni. Mula aku bawa ni kan, kaki aku belah kiri ni asyik-asyik nak tekan gear tau. Aku macam terbiasa nak main gear. Ni yang best ni bila bawa skuter, kau tak payah nak tarik-tarik clutch dah. Tak payah susah-susah pening kepala lah. Jari kiri kau ni tak ngah ha. Tengah-tengah jam macam ni kan, kau pulas je. Lepas tu tinggal tekan brake ke, tak payah nak main gear kan, nak main clutch sebagai. Cuma problem dia kat sini, bila kau tak biasa dengan skuter, nak menyelit tu agak mencabar bagi aku. Lagi-lagi maxi skuter macam ni yang besar gabak. So nak cakap dari segi dia punya practicality, aku kena try dulu, tengok macam mana. Nanti aku akan bagi full review sepenuhnya lah dekat hujung video ni kan. Adakah aku rasa okey ke, tak okey ke, penat ke. Sebab actually motor ni agak gabak dan juga berat sebenarnya. Lebih kurang dalam 185 ke 190 kg berat basah dia. Lepas tu kau tambah pula berat badan kau, tambah pula kalau kau bawa pilihan, so lebih kurang 200 lebih lah, hampir-hampir 300. Tapi bila kau dah bawa kan, dah cruising, dia tak adalah berat sangat. Dia rasa ringan dan comfort lah. And dia punya berat tu still manageable lah untuk korang bawa. Pulas. Tak payah fikir apa lah. Oh, jam. Ini adalah rutin harian di KL. Memang lah. Sebenarnya to be honest, kalau kau kerja KL nak lebih praktikal, kau bawa, sama ada kau bawa kapcai ataupun skuter. Skuter pula aku tengok orang bawa ADV macam tu. Aku rasa dia punya handling kan best lagi ADV 160. Ataupun mungkin aku bias lah, sebab aku sebenarnya tak suka handlebar macam ni, gabak macam ni. Handlebar ni buat aku rasa macam aku tengah bawa jet ski. Siap lah. Depan belakang dah handsome dah macam Ducati. Aduh, tapi spoil dia punya handlebar dengan capang ni lah. Side mirror ni aku tak gemar betul lah, side mirror capang gabak sini. Tapi dia punya side mirror ada LED integrated dalam tu lah. Dia punya signal LED dalam tu. So kalau kau nak tukar side mirror pun, aku rasa kau kena tukar sekali dia punya head ni, sebab dia cantum sekali kat depan ni. Okay, payah sikit lah. Tapi kita buat dia, apa dah hal. Dia punya seat pun memang lah, skuter ni dia punya seat kau tak cakap lah, memang lembut, memang sedap. Dia pun lebar, nak ride jauh ke apa kan, memang selesa. Seat dia best lah, seat dia best. Versis acik kau versis tu yang mahal gila, bukan Kawasaki. Minyaknya udah enggak ada, kena harusnya diisiin lepas ini. Tangki minyak dia lebih kurang 30 liter. Mileage lebih kurang boleh pergi 300.5 km sampai lah. TRX yang tersegam indah di situ. Oh, santai, siap ada seat rest belakang. Oh, tekan. Dia punya power delivery agak linear. Standard untuk skuter lah. Tapi aku rasa kalau X-Max tu lagi pick up lah. Yang ni dia punya ni macam popular sikit, sampai setengah RPM dalam 5 ke 6 kot, baru dia rasa dia punya power tu pergi. Okay, sebab motor ni berat lah aku rasa. Aku rasa maxi skuter semua berat-berat lah. Tapi aku teringin nak bawa Aveta Vanguard 250 baru tu. Sebab tu menarik perhatian aku. Rupa dia
Dan juga spek dia not bad dengan harga dia. Harga dia lebih dalam 14 ke 15 ke 16. Aku lupa lah, banyak betul makan semut. Tapi untuk modal Sporter S250 ni, harga dia bawah 20,000. 17,8888 kompetitif punya pricing lah untuk market Malaysia ni. Even sekarang ni pun dah market skuter kat Malaysia ni tengah berluasa sekarang. Dia nak convert rider-rider ataupun user-user Malaysia ni semua pakai skuter yang lebih reliable. Tengok dulu boleh masuk tak boleh masuk, baru masuk. Jangan main masuk je. Tahulah awak bagi signal. Bagi signal tak sebisa betul-betul masuk bang, kak. Bagi signal, tengok dulu. Bagi signal tu kau just nak info. Just nak info yang nak masuk ni, nak masuk tukar simpang ni, nak masuk kanan ni, nak masuk kiri ni. Then tengok dulu side mirror tu boleh ke tak boleh. Nampak macam brother BM ni. Okey pak. Dia bagi signal dia awal-awal dia bagi. Bukannya kau bagi signal terus masuk. Itu salah. Kita orang ni bawa slow je. And memanglah lane splitting ni, tak tahulah, ni pun jadi isu yang hangat untuk diperkatakan. Tapi aku malas lah borak pasal tu. Woi, selesa aku bawa. Aku, depan ni ada X-Max 250 yang lampu garang. X-Max ni kan, dia sebabkan harga dia tu sebenarnya. Dia nak kata handsome tu, okey lah, handsome je. And power pun ada. Brand pun daripada Yamaha kot. Barang-barang pun senang dapat, spare part kan. Orang duk risau angkat motor murah, motor lain yang murah, motor macam China kan. Orang risau pasal spare part dia tu. Layan buat skuter ni. Betul tak payah fikir pasal clutch lah. Tapi bosan sebenarnya. Lubang. Semalam aku adalah up satu gambar dekat Threads. Aku cakap skuter, betul ke kan skuter ni praktikal untuk kau bawa dekat tengah KL macam ni kan. Betul, dapat banyak ulasan-ulasan daripada mungkin rider-rider dan juga orang-orang yang bawa motor kan. Ramai yang kata, ada yang kata betul, ada yang kata skuter ni memang praktikal, ada yang kata Kapcan ni lebih praktikal, ada pula yang kata dia setuju dengan aku. So aku cakap betul ke skuter ni lebih praktikal kan bawa dekat area KL, macam bandar yang sesak macam ni kan. Lepas tu ada seorang brother ni kata betul, tapi bukan skuter yang kau bawa tu yang gabak tu. Which is ni lah modal Sporter S250 ni. And sebagai ulasan aku yang pakai baru sehari je ni, betul-betul baru sehari je, first impression aku pakai, aku boleh kata setuju dan juga tak setuju lah. Sebab apa aku setuju? Sebab motor ni gabak besar. Memang agak susah lah untuk beginner nak bawa sebenarnya. Macam personally kalau kau tanya aku yang tak biasa bawa maxi scooter ni, memang pisang sikit lah. Motor ni pun demi sihat agak tinggi. Untuk aku 165 ni nak kena menjengkit lah. Tapi aku rasa ok, just nice lah, selesa je. Nak brake senang, nak berhenti kat traffic light pun boleh, senang lah, senang. Besar tak besar, seat dia gabak kan. Cushion ni pun agak lembut, selesa. Wah, aku kata selesa min, okey tu. Aku tak dalam dia. Lepas 1, 2, 3 bag lepas. Allah, helmet dia pun kau tengok. Lepas biji helmet, kau tengoklah dalam ni. Depan ni pun dia ada lagi kompartmen. Korang boleh letak air korang ke kan. Letak phone pun boleh, tak ada hal. Kiri kanan dia bagi. Letak phone. Lepas tu depan ni ada USB charging. USB port, USB type A lah, tapi dia punya meter dashboard pun kira complete lah. Dia ada speedometer, tu ada temperature, lepas tu ada tire pressure, total trip berapa, semua kau boleh setting semua kat sini. Kau boleh adjust lah. Sehubungan dengan brother tu kata tadi, macam ni kan nampak, kadang menyempit tu dah payah nak menyelit. Kalau Vario tu aku rasa tak ada hal lah. So ada betul juga, ada salah juga. So bagi aku skuter ni memang praktikal lah, skuter apa pun kan. Even ada je aku nampak owner XADV 750 bawa buat daily lagi, pergi kerja kan, kerja pula kat KL. So hari dia ada jam kat KL lah, tapi still okay. Bila dia dah experience bawa motor gabak macam tu dengan penuh kereta sini nak menyelit, senang lah bagi dia sebenarnya bila dia bawa hari-hari kan. So untuk beginner mungkin payah sikit, tapi untuk yang dah biasa bawa motor besar, motor gabak kan, aku rasa memang tak ada hal. Tapi satu lah aku punya concern, sebab hari tu masa aku ambil motor ni, aku ada buat top speed punya test. And aku test motor ni punya top speed, dia memang boleh pergi tau. Cumanya bila kau pulas motor ni sampai dekat 14, 15, dia bukan goyang lah, dia punya handlebar ni. Dia ada macam wobbling sikit. So aku cuak sikit nak tekan pulas laju motor. Bateri je. Bukan. Petrol. Petrol. Berapa cc?
25. Berapa? 25. 25cc. Ha. Slow. Bukan 25, 250. Oh 25. Okey. Slownya 25cc. Memang abang aku kan 25 tu dia faham lah 250. Sekali betul-betul dia ingat 25cc. Aduh. Thank you bang sebab menghiburkan hari-hari aku. Pagi-pagi aku dah rasa kelakar. Siap dah brother tu. Semoga rezeki brother tu buat apa, panda tadi ha. Dia murahkan rezeki, dia limpahkan lagi rezeki dia. Amin amin. Nampak bila kau pulas tu dia lambat sikit nak pergi. Tapi once sampai dekat dia punya RPM tu, kau rasalah dia punya power tu. Tak silap aku motor ni dia menghasilkan lebih kurang 22 horsepower. Sebab aku tak tengok lagi dia punya data sheet, dia punya spek motor ni. Tapi aku tahu motor ni 250cc single overhead cam, pakai liquid cool. Depan tu dia dah tambah fan daripada Panasonic. Daripada Panasonic. Alright. So yang best ni bila